Hai awak, Maths tu? Mantap. Okey, hari ni kita nak cakap pasal apa kebaikan tentang homework dan apa keburukan dia. Okey, hari ni kita datang dengan Cikgu Hai, Atika. saya Cikgu Atika. Okey, Cikgu. Alright, kita nak cakap pasal homework kan. Kebiasaannya, homework ni apa yang biasa kita bincangkan? Okey, soalan yang bagus. Okey, susah tau saya nak jawab pasal homework ni sebab dia ada banyak kebaikan dengan keburukan. Betul. Tapi antara saya cerita kebaikan dululah. Okey, kebaikannya macam dia dapat melatih student lah. Melatih student untuk dapat lebih lagi bila kerap buat latihan, kerap buat homework, dia senang dapat deliver apa yang dia nak lah. Jadi apa yang dia, bila dia dah kerap buat, jadi senanglah dia nak jawab exam, senanglah dia nak skor. Itu bagi pendapat saya lah. Macam mana dengan Cikgu Hakim juga? Saya setuju. Sebenarnya memang homework ni banyak sangat dia punya kebaikan, lebih daripada keburukan kan. Tapi memang kebanyakannya kita tahu homework ni memang untuk student itu sendiri. Sama ada ibu bapa dia dah buat tugasan dia dekat rumah and then dia pass kepada cikgu. Dia dah pass kepada cikgu, cikgu lah bertanggungjawab kan nak bagi homework semua kan. Betul lah. Kenapa cikgu react macam tu? Saya ni sebenarnya macam ni lah sebab saya sebagai parents juga dan saya pun cikgu juga. Sebenarnya betul-betul saya sokong dengan guru dalam satu masa. Ya betul. Saya dua-dua sekali. Tapi kalau dari perspektif seorang ibu, saya rasa kesian. Sebab mereka ada banyak homework. Jadi sebenarnya mereka tak faham. Mereka diberi homework saja tanpa mereka faham apa yang dia nak kena buat. Jadi sebenarnya itu pun tak bagus juga. Sebab saya bagi saya lah lebih baik quality over quantity. Bila homework tu terlalu banyak tapi dia tak faham, jadi apa yang sepatutnya cikgu-cikgu kena keluarkan, bagi tahu ataupun lebih banyak mengajar ataupun selaraskan mengajar dengan homework. Ini homework lalu banyak sangat. Saya sebagai ibu lah, saya rasa macam banyaknya homework, tapi bila saya tanya dia, ada you faham tak apa you buat ni? Tak faham. Dia itu bagi saya macam kesian lah dekat student. Ya, betul. Dan tu juga boleh mengganggu diorang punya mental lah.